Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Kami sekarang dekat IKEA Ceras nak beli barang-barang sikit untuk rumah, untuk raya. Kita tengok dalam IKEA ada apa. Jom. Okey, kita nak turun terus ke market sebab kita tak nak dah buang masa kat atas ni. Tak nak beli plushie. Okey. Plushie dah banyak sangat sampai tak tahu nak buat apa. Kau nak beli plushie, pergi beli dekat sana. JJJ. Okey, masa aku buat video ni kita ada lagi 7 hari nak raya. Saja nak datang sini nak tengok ada apa kat sini. Okey, jom. Someone has to push my calculator, okay? So you have to tell me what the loss money. Dan Nina nak beli barang rumah, boleh beli. Ada apa dah? But my calculator is gonna be 200, okay? Okay. Because there's 2 people. Okay. So it's so hard here. Okay, kalau tak sampai 200 okey lah. Kita bajet untuk budak-budak ni seorang 200. Kalau kurang tak apa. Kalau kurang tak apa. Lagi bagus kalau kurang. What? One is on 200? One people. One is 200? I thought it's 100. Ya, tadi macam kat 100 kan? 200 lah, 100 sikit sangat nak beli apa? Oh, okay, good. Okay, go. Pergi ambil barang. Okay, ni berapa ringgit? RM9. Aku nak buat alas kaki sebab kucing selalu berak. So, kita nak buat tempat kucing berak. 1, 2. Beli je 3. Oh, ni macam menarik. Berapa ringgit? RM7 je. Pengetus pinggan. Maklah satu. Aku ni kan selalu ambil. So nanti jadi tukun. Dah lama tak datang IKEA sebenarnya. Nak beli okey juga. RM15. RM15 korang. Boleh masak tak dalam ni? Ni tak boleh masak tapi boleh microwave. Boleh masak lah. Boleh masak up to 280 degree. Ni budak-budak tu dah lari. So nak ambil troli baru. Yang ni RM30. Aku punya dah buruk sebenarnya. Mana price dia tau? Oh, price dia kat situ. Sebab dekat IKEA dia punya jahitan dekat dalam tu okey berbanding kalau kau beli kat Daiso. Kan? Ni RM9. Ambil RM9 tu. Kat rumah boleh buang. Kalau kat Daiso dalam dia berbulu. Periuk. Macam mana periuk tak? Periuk dia ni terlampau apa cetek. Aku nak frying pan tapi tak ada. Okey, jom tengok periuk IKEA 360.
365 dia. Yang ni RM40. Tapi dia handle dia ni besi. Dalam bawah ni RM59. Dia dah tak ada yang macam dulu tau. Dia dah macam lain dia punya permukaan. Yang ni RM60 lah. So, kalau ambil yang ni boleh buang kat rumah. Yang kat rumah tu dah cala-cala. Cantik-cantik. Ambil satu dulu. Ambil yang murah je lah. Ambil yang RM40. Yang ni kecil sikit. Kecil sikit. Tak apalah kecil. Nanti kita datang lagi beli yang besar. Ni ada barang baru untuk letak apa, barang dapur. RM19 je korang. Tapi aku tak ambil lah. Ni nak buka tukung sebab it's kind of cantik sebab pemegang dia kayu. Apa itu ni? Ni untuk buka botol RM15. Mana nak cari? Lagi nak cari sendok. Sendok untuk sup. Ni RM5. Okey, ambil yang ni RM5. Ni RM5 juga. Tapi dia terlampau panjang macam tu. Lebar sikit. Tengok belah sana. Anak-anak aku dah hilang. Belah sini. Awak ada tong. Tapi tong ni RM20 kan. Cantik. Okay, yang ni hammer untuk kutuk daging. Ini plastik tau, bukan besi. Aku dah ada dah kat rumah. Jom. Okay, sekarang kat bahagian pinggan. Saya nak beli 2 pinggan sebab anak aku pecahkan pinggan baru-baru ni. Pinggan jadi tak cukup. Ini untuk white plate. Kalau macam dalam video Khairul Amin, dia selalu guna yang macam ni lah untuk buat kuih, buat kek. Mana kedai? Oh ni. Buat. Small plate RM14. Dia nak kecil daripada ni. Nak besar ni. Ini jenis 4 segi. 4 segi ni susah nak simpan. Tak suka. Macam ni. Yang tadi je dah ada yang besar tu. Ni aku dah banyak tau.
Beli dia tak tahu nak buat apa. So ambil tu lah. Stick these two. Okay, ambil yang ni dua. Tiba-tiba terjumpa pula pinggan lebih murah. So yang tadi tu aku akan letak balik. Aku akan ambil yang ni. 15 CMY ni RM3.50. Betul ke? This is RM3. Okay, so I'm gonna take this. Ambil berapa? Ambil banyak sikit sebab murah sangat. Senang orang datang rumah. 1, 2, 3, 4. Okay, aku nak susun benda ni sekejap. Okay, so aku nak ambil yang ni tambah. Ni mangkuk kecil. Susah untuk letak sos. Kecil. So, dua ni RM12. Jom. Tadi pinggan tadi aku ambil 6. Let's go. Menarik je. Ni boleh letak kopi. RM129. Yang ni vacuum flush juga RM99. RM45 cak. Just take it. Just take one. Cawan tak ada masalah sebab cawan dah banyak. Botol tu RM7. Botol tu dah banyak dah sebenarnya. Tapi berguna lah juga. Nak buat air, simpan dalam peti air siap-siap. Let's take one. Okay, tu. Nak beli kat bahagian ni. Kejap, anak-anak aku dah hilang. Aku nak call dia orang kejap. Okay, sekarang aku dah ambil dah pillowcase. Hari tu cari dekat Kaisen tak ada kan. Yang ni, Devala ni RM120. Dalam ni ada 2 piece lah. Ni kalau macam ni, throw. Baik pergi Kaisen, lagi murah. Sini mahal sikit. So, jom. Bantang. Tak nak bantang. Kalau tu dah beli. Ini tak murah. RM15. Tapi dia punya filling tak banyak lah. RM6 ni. RM49 tikar dapur. Tak boleh beli mahal. Tikar dapur. Macam aku berak. Tikar dapur beli yang murah. Oh ya. Nak beli something untuk letak atas swing. Jom pergi tengok. Cantik. Ni susah nak cuci lah. Bags. Parking jap.
Ni ialah ni ialah ambal. Why are you so slow? So slow. Benda apa ni? Polyester. Polyester tau. Ingat ke apa tadi? RM99. We leave them alone. Mana ada? Far away. And this one is this real cow? I don't know. What is the explanation? This is RM99. Bukan dia punya explanation tu kat atas, tak boleh nak tengok. Jom. Let's go. Banyak ke beli barang? I buy like stuff. What? Aisyah beli banyak barang? You buy 3, I thought you buy 2. I got Tu benda apa? Jap tengok. straws and 2 cups. Okay, you should help me How much is this one? push this. I don't know. Push, Nina push. Oh, you don't calculate at all. I had to calculate for you. Ni benda apa? Sekejap. Ni ialah bukan benda ni. Oh ni. Ni ialah ambal. Oh, ni untuk senang basuh. Bolehlah letak atas lantai. Bila orang datang kan, letak je atas lantai. Betul senang nak cuci. Nak ambil juga kan? Menarik. Tapi tak nak ambil. Jom, let's go. Tolak. Jom. Bahagian tandas. Adam is over there somewhere. Dia buat apa? Shopping. Banyak. Oh, sebab dia nak beli barang untuk hiasan bilik dia. Hiasan dekat dalam bilik dia yang semalam silap beli. Dengan frame. Untuk ni 2 hit ni. Ustaz, tengok. Tuala mandi. Angkat apa tadi? Kali ni buruk. Oh, ni bahagian tuala. Tuala mandi. Oh, ni baru cantik kalau putih. Cantiknya. Ada yang kecil tak? Sama lah. Belilah. Tuala mandi. Let's buy one. Nanti next time datang beli lagi. Oh, ni yang kecil. Dia punya kecil. Dia. Take the white one. Kan? Mari silap beli kan. This one. Bag. 40-70. Okay. Nanti Mama buat kat Aisyah towel baru. Yang ada hooded. Nak? Okay, buat satu dulu. Dah siap Aisyah baru boleh buat kat Nina pula. Okay, jom. Nak buat ni pun berbulan-bulan. Hand towel. Cantiknya. Oh, ni towel juga. Okay, jom. Let's go. Ini bahagian storage. Budak-budak ni dia larang membeli plushie.
Tak ada banyak plushie kat rumah. Tak tahu buat apa plushie. Kalau pergi je nak beli plushie lagi. Ni basket. Comel-comel basketnya. Tapi tak ada tujuan nak beli. Mana kad kita? Tolong tolak. Aisyah. Push it. Cantik RM59. Dorojon. Jom. Apa tu? Oh, kasut tadi. Jangan lupa kasut. Bag RM9. Mana ni beg mama ni? Ni anak aku shopping apa? Beli lampu. Lah, pinggan pun ambil juga. Kenapa ambil sampai dua pinggan? Pening lah dengan anak bujang seorang. Mana dia pergi? Adam mana dah? Hilang pula kan tiba-tiba. Jom. Ada masih Anina tolak Mama pegang kat depan. Oh, yang tu ni bul. Oh. Yang ni apa? Yang ni untuk letak buku kat dapur sambil tengok resepi. What? It's only 99 ringgit. Lepas tu kena shellac tau. Tahu tak shellac? Sapu shellac. Or paint it. You can paint it whatever colour you want. Jom. Berapa ringgit ni? Ni nak ambil yang mana? Yang kecil kan? Mope RM99. RM99. Berapa dah ni nak beli? Ada beli sampai terlebih bajet. Jom. Okey, ni ke tempat lighting. Donat. Adam. Adam. Pergi mana ni budak ni? Troli kat situ ni nak. Ni murah korang. RM25 je. Tapi dia tak boleh adjust. Yang ni RM25 je tapi dia tak boleh adjust atas bawah. Murah gila. Tengok anak aku ni beli apa pula. Aisyah tolong ambil kad. There, over there. Berapa ringgit yang ni, Adam? Ini RM55. Ini RM80 lebih. Satu shade saja. Tak faham Mama. Yang ni shade kan? Tak, bukan. Ini adalah. Ada lampu dia? Are you sure? Ya. Nak tengok dah. Tengok dia set-set bagi tahu lagi. Oh, dia ada benda ni kat dalam. Yang ni berapa ringgit? RM55. RM55. Okey. No, asyik RM200 seorang. Tengok price sama sulah ambil tu kan, ambil terus. Cantik RM89. Tengok kat sini. Ni gambar penyu. Ina. RM30 je gambar penyu. Yang ni frame kan? Frame RM59. Whose family photo is that?
Random lah. Model. Okay. Ni frame tapi kalau nak simpan dia punya gambar kat dalam pun boleh juga. Cantik. Gambar apa? Aisyah tak ada bilik, tak boleh letak dalam bilik Aisyah. Nanti kita buat bilik Aisyah. Nanti apa RM45. Troli kita tinggal kat sana. Troli. This is all the frames. Ni 3D frame tapi gambar tu kat dalam. Aku nak ada kaca kat depan. Sama. Kita ambil kad kita. Jom, jalan. Ni jam. Aisyah nak beli lilin. Aisyah, nak pakai candle? Candle. Kita nak keluar dah ni, nak hujung. Jam. Kat rumah aku guna jam ni tau. Jam ni tahan kalau korang nak beli. Jam ni RM25. Tahan lama. Kalau yang murah-murah ni tak tahan. Sekejap je dah rosak. Macam ni RM10 kan. Sekejap je dah rosak. Nak jam dia. Tapi jam Macam ni. tu vas. Ni nak tu RM9 je vas. Nak. Yang dekat kait. Bukan yang dekat JJJ lagi mahal. JJJ RM30. Yang ni RM10 je. Ambil satu ni nak. Letak Nina punya Lego. Bahagian wangi-wangi. Candle. Jom. Tu je lah. This very new Ha? Oreo pelan kat sini mahal. Bisa rosemary. Wait. Oh, tu tipu lah. Kau tipu. Oh. Rosemary lah. Herb. Sana. Okay, bawa. Nina bawa. Susah kalau Mama dan Nina bawa sekali. That way. Jom. Kita nak balik sudah. Berapa dah sekarang ni, Aisyah? 11. Okay. Kita balik. Oh, nanti nak beli coklat kat luar. Nak beli coklat. Kita nak buat apa tu? Crunch bar. Balik nanti yang buat kuih. Tak nak. Tak nak. Apa yang tak nak? Aisyah tak nak buat? Mama lah buat. Aisyah nak. Aku nak. Okay. Jom, jalan. Oh. This pokok. Bambino. We already have enough at home. Datang lepas raya lah. Nanti nak balik. Siapa nak jaga pokok ni? Bambino nanti lepas raya datang lagi nak beli pokok tu. Jom.
Ah, boleh makan kat sini. Sini lah tempat duduk. Oh, ya kau. Boleh makan. Jom, jom, jalan. Sekejap ni nak bayar lah. Dekat bahagian warehouse tak nak ambil apa-apa. Sekat. What? Kita kalau dekat bahagian warehouse ni kita order je. Tak nak bawa naik kereta, tak larat. Siapa yang sudah tidur sini? B1, kita dah silap parking. Silap turun. Betul lah macam kata tadi, kita kat B1, kita bukan kat B2. Masa kita masuk dekat B2 tu, masa kita masuk kat B2 tu, kita semua naik atas kan. Okey kawan-kawan semua, takkan ni sahaja video aku kali ni. So, semua tadi total expenditure kita 1,000 lebih. Sebab Adam belanja banyak sangat untuk bilik dia kan. Nak hias bilik. Ringgit ada belanja. Lebih Abang bagi bajet 200, dia belanja lebih daripada tu. Okey, bye. Selamat Hari Raya. Wait. Okay, aku bagi.